Nak minta check sikit untuk beza inspection. Nak tahu harga dia berapa. So ni maksudnya semua gambar kena ambil lah. Kalau engine modified memang tak ambil. Kalau engine modify memang tak ambil. Untuk orang beli engine Thailand ke apa, Aha. untuk orang Malaysia tak endorse dekat JPJ pun kita tak ambil. Kalau repair, diorang nak tukar tiang ni, diorang kena drill semua ni sampai ke bawah, baru diorang boleh buka lah. Itu maksudnya ada something wrong kalau ada jari tu. Betul. Mana kata kalau ada karat ke apa ke dalam gambar ni kita boleh nampak lah. Semuanya tak ada kecuali exhaust ada sikit. Untuk semua button ni pun sebenarnya saya kena test semua nanti masa test drive. Saya biasa akan test masa test drive lah. Knob, handbrake saya kena cari test. Untuk radio saya kena test juga. Gear knob tu dah tukar tak apa ke? Dah tukar tak apa. So Okay, biasa untuk banjir pula saya akan check belah running panel, dia ada cover belah tepi ni. Lepas tu belah bawah dashboard dengan bawah panel untuk driver seat ni kita akan tengok lah. Handbrake dekat kaki paling hujung. Oh okey. Handbrake tak ada dah dekat sini. Seatbelt.